Okey, selamat tengah hari guys. Hari ni saya pergi kebun lagi. Nak ada bakar ikan sikit lah, nak pais ikan. Dengan nak bakar babi lagi guys. Lepas tu ada otak babi sekali, suami saya nak pais. Nak pergi ambil daun palas dulu guys, dengan cari kayu. Nak cocok lauk, panggang lauk. Daun palas je guys. Daun palas. Daun berok. Berok. Ada. Ini kita buat untuk letak otak dia yang muda ni. Yang tengah ni. Okey. Nak ambil apa? Ambil dua lah. Cari dua. Rasa ingat cari bau ni, cari buat bara lauk ni tu. Nak kepit dia kan? Nak kepit. Corong je. Corong. Corong pakai tu lah tadi. Tu dia. Cari kayu lain lah. Nanti mabuk guys, berbuih mulut. Kayu cantik. Boleh tapi untuk budak tak? Saya. Subscribe. Nanti budak gila pula. Tiba. Ni guys, adik saya tengah cuci daun palas. Daun apa? Biru. Tiruk. Daun tiruk. Daun palas. Tempat sini panggil daun palas guys. Cuci sampai bersih guys.
Okey guys, saya nak corong lo babi ni dulu. Siapa nak masak gini? Siapa nak masak gini? Siapa nak masak ni? Kalau tempat saya cocok macam ni, nama dia corong ya guys. Ni guys, saya nak tumbuk bawang dulu guys. Daun singom. Ikan sungai, ikan kecil-kecil guys. Okey guys, ni ikan saya tadi, ikan sungai. Ikan kecil-kecil ya. Saya dah letak kat sini ada ajinomoto, garam, daun singom, bawang putih. Kacau dulu. Ini sebati. Baru mantul. Ni guys, adik saya nak bungkus dalam daun palas. Oh, duit apa koyak ni? Betul. Ni guys, babi dengan pais ikan. Aku mati budak. Lama nak masak dia guys. Tengah otaknya belum lagi. Suami saya baru nak buat. Wah, perut udah lapar guys. Pecah-pecah kulit dia dah. Wangi guys bau dia. Lapar dah perut. Kita buat otak dia guys. Tinggal sikit ada kecurian. Sampai banyak bawang. Ini dah cukup lah. Tumbuk. Sikit kita buat sikit.
Oh. Aduh, garam. Garam. Mana suruh? Aja ni motor. Aku nak kawan ni. Tangan lah. Jaga tangan juga. Halakanlah. Tak dah. Kita ambil daun. Daun palai, daun biru. Dah menapa pulaknya. Kita lipat macam gini guys. Lipat ini. Berapa sangat. Inilah cara-cara dia. Cara dia. Koyak sikit. Ikat macam gini. Oh, kuat. Cukup tu beri. Tu masih ke bawa di luar tadi. Okey. Kita bakar dah. Ni guys, adik dengan ipar saya makan dulu. Ni ikan pais tadi guys. Ni sambal belacan guys, tak boleh ketinggalan. Okay guys, ini tadi otak dia. Tak payah. Otak janik. Kita bakar dekat bara je. Bara dah cukup panas. Cuaca hari ni tak berapa elok. Kita motong sejak dari tadi. Okey guys, kita tunggu masak. Dan kita pula makan. Makan guys. Lemak. Lemak katanya guys. Nak lo jalu ke? Nak lo jalu? Nak ke? Tambah. Makan ikan. Okey. Makan boleh tulang. Hari hujan guys. Habislah. Hujan lebat ni. Itu pun tak siap lagi guys. Hujan. Habis guys, tadi saya motong getah. Semua jadi bubur dah rasanya. Aduh, sekarang ni cuaca tak okey. Dekat berapa 1 minggu hujan macam gini. Kita makan guys. Ni otak tadi.
Itu dia. Ini lauk tadi. Makan. Nanti kalau letak tanganku. Mana? Itu. Tak boleh letak ke tangan. Lauk salai. Mana pisau ni? Kerat-kerat ini sikit. Janik kampung guys. Dekat mana janik kampung guys tau? Hai, tato. Makan dulu. Nyanya. Apa tu abah? Ni otak. Otak. Aku tak boleh makan. Nanti omo cuyel. Aku nangis. Menonton aja. Tempat kita otak babi tak digalakkan bagi untuk budak-budak guys. Nanti dia penangis malam-malam guys. Kat sini kita orang panggil kalau budak penangis malam cuyel. Cuyel. Kalau kat Sarawak, tengik. Ataupun periam. Penangis guys budak-budak nanti kalau bagi otak babi Ini tak guys. boleh. Ini yang tak boleh makan ni. Abah bagi lauk je. Buat ni je. Yelah, Jan, kita mandikan abah ada hujan. Okay guys, itu saya untuk kali ni. Kita jumpa di next video. Mandi, dia nak mandi ni.